Tapi saya tengok pegawai semalam ni dia macam kurang budi bicara lah. Saya tak tahulah. Kan? Tapi itulah. Jadi and then dia berkeras juga. Saya cakap tunggulah kejap. And then kebetulan anak buah sampai. Sebab saya bagi alasan. Dekat rumah semua perempuan, tak ada lelaki. Jadi tunggulah kejap. Sebab semua perempuan, tak ada lelaki. Memang rumah seanak 5 orang kot, perempuan kot. Kan? Mak mertua pun perempuan. Lepas tu ada sepupu Mami Onang pun perempuan juga. Anak dia pun perempuan juga. Ada lelaki tu berapa tahun umur. Jadi tunggulah anak buah saya sampai. And then barulah saya buka pintu. Seperti mana yang korang tengok lah dalam video tu. And then masuk dalam kereta. Tak apalah. Tak apalah. Tak payah cerita lah. Ini pegawai dinai lah. Pegawai dinai jenayah berat. Semua yang datang semalam adalah pegawai dinai jenayah berat. Jadi saya pun menjadi tanya-tanya lah. Apa benda yang kesalahan jenayah yang kita buat ni. Sebab dinai ni untuk makluman. Mereka terlibat dalam kes-kes besar. Rompakan senjata api, kes colik, kes bunuh. Semua kes besar-besar. Kan? Jadi macam kita ni, macam saya ni, kes social media je lah. Kan? Kita bercakap. Mengkritik, menegur. Presiden parti PKI kesayangan Walanon ni sampai gunakan dinai jenayah berat. Baik kita faham polis ni dia diarahkan, dipergunakan oleh kerajaan Madanon. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.